Saya nak berani cakap, saya dalam podcast ini, saya minta SPIM cari saya. Kerana kenapa adu-adu dan saya ada basic fundamental evidence, ada rasuah dalam penggalian pekerja asing, pengajian pekerja asing, tetapi tiada ambil tindakan, dan pengubahan haram. Kenapa tidak ambil tindakan? Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome to Zaid Ibrahim Podcast. Hari ini tetamu khas kita ialah saudara Aziz Ismail. Yeah. Welcome to the podcast. Thank you, Datuk, for inviting me for your in your podcast. And then Assalamualaikum juga kepada semua yang pendengar. Alright, hari ini kita nak bincang panjang lebar mengenai perkara yang ramai orang perkatakan, orang bincang selalu mengenai pekerja asing dan juga orang-orang migran yang ada di negara kita. Dan kesan daripada kehadiran mereka itu, kesan daripada penglibatan mereka dalam ekonomi kita, kesan kepada institusi kita, kesan kepada semuanya akan dibincang oleh saudara Aziz yang mungkin saudara tak tahu, dia dah lebih kurang 30 tahun berkecimpung dalam bidang mempertahankan hak asasi, hak kepentingan pekerja orang-orang luar yang datang ke Malaysia, yang dianyai oleh pihak-pihak tertentu. Jadi dia faham sangat penglibatan dia dalam tenaga kita, penglibatan beliau dalam council di Selangor pada 2010. Ya, 2010. Majlis Anti Pemandangan Manusia Selangor. Ya, majlis menentang perdagangan manusia lah. Human trafficking. Ya, dia Saudara Aziz ni penglibatan dia jauh lebih seperti saya kata 30 tahun dalam hal ini. Jadi dia tahu sangat kerenah dan masalah pekerja orang luar di Malaysia. Okey. Boleh Saudara Aziz terangkan sedikitlah, apakah isu-isu yang kita kira penting untuk orang umum faham? Ya, dia begini. Untuk pekerja asing yang datang ke Malaysia ini atau dipanggil pekerja migran, 90% daripada mereka adalah mangsa pemandangan orang, eksploitasi tenaga kerja dan juga buruh paksa. Buruh paksa. Buruh paksa. Buruh paksa dari segi istilah kita tidak berapa nampak. Tetapi kalau kita nampak dari segi istilah bonded slaves. Bonded slaves dengan ikatan hutang. Mereka datang dengan membayar hampir 25,000 setiap orang untuk dapatkan pekerja. Mereka ni daripada mana? Daripada Bangladesh, Nepal, Pakistan, India, Myanmar dan juga Indonesia. Mereka akan bayar untuk dapatkan pekerjaan because dia economic migration. Tak ada kerja tempat negara mereka tak ada kerja. Tak ada kerja. Jadi dia desperate untuk kesinambungan hidup. Dia akan bayar berapa aja untuk kehidupan keluarga mereka di kampung. Ya. Okey. Jadi disebabkan kelemahan mereka itu, kerajaan Malaysia ambil kesempatan sebagai dalang untuk mereka dijadikan penghambaan moden dengan menawarkan pekerjaan yang tidak wujud melalui syarikat-syarikat yang tidak punya infrastruktur perniagaan ataupun melebihi keperluan yang mereka. Dengan arti kata lainnya, kita tidak menyediakan infrastruktur yang sesuai untuk menolong mereka bekerja di sini. Malah kita ambil kesempatan tentang kerana mereka tidak mengetahui cara, kesempatan dengan cara-cara kita yang tidak, kerja tak ada pun kita bawa masuk. Orang minta kota pun kita bagi sewenang-wenang. Kita charge, saya tak tahu lah berapa, 20,000. Sehingga nak pekerja rumah pun sekarang dekat 20,000 no. 20,000. Kalau kita jual pekerja domestik kepada majikan, kita akan mendapat lebih kurang 20,000. Ya. Jadi inilah
masalah kita ni. Ya. Jadi kalau begitulah keadaannya, ini cerita ni ataupun keadaan ini, walaupun jumlahnya berbeza, tapi dah lama masalah ni. Masalah ini datang dari tahun 1984 lagi. 84 lagi. 84 lagi. Pada ketika itu tidak berapa orang tak sangat cakap tahu, tapi telah kerajaan dan semua orang tahu, dunia dah tahu pada 1996, dan masalah ini terus berkembang pada 2007, di mana lambakan pekerja asing 630,000 warga Bangladesh bersepah di seluruh negara dibawa masuk tanpa diskri kerajaan yang diabaikan oleh syarikat-syarikat yang bawa masuk. Termasuk sekarang ini dalam maklumat yang saya dapat, sekitar 700,000 lebih mangsa dah dibawa masuk ke Malaysia, dan kita sudah shortlist daripada ratusan syarikat itu. Kita dah shortlist lebih kurang 125 syarikat yang bawa masuk pekerja asing tanpa menyediakan pekerjaan dan diabaikan. Padanya bogus lah. Bogus company. Employers. Bogus employer. Bogus employers and rent seekers. Rent seekers. Ya. Okey. Dan masalah ini timbul kerana rasuah lah. Ada orang nak pakai duit lah. Ya, pakai duit. Tapi ada juga kaitannya dengan politik. Mengikut. Maksud saya, selalunya dekat-dekat pilihan raya, semua nak pakai duit. Pakai duit. Ini cash, ni ATM. Kepada jadi pekerja asing ni macam ATM for political funding kan. Jadi bila dia bawa masuk aja, dia boleh bagi political funding macam tu saja. Baik. Jadi takkan berakhir lah ni. Takkan berakhir. Saya difahamkan untuk orang ramai faham sedikit, saya nak tanya Aziz, kalau saya nak jadi ejen pekerja asing, macam mana saya nak buat? Permohonan ni tampaknya duit banyak ni, jadi saya pun berminat. Dia ada 3 kategori. Tiga kategori. Dipanggil kategori A, B dan C. Di mana A itu you boleh bawa di interview, bawa masuk untuk supply. 2, you you boleh jadi konsultan aja, bawa masuk. Yang ketiga, you hanya receive aja pekerja asing untuk domestic worker. Okey. So, katalah saya ada ladang. Saya tanam sayur. Saya nak pekerja asing. Apa saya nak buat? Kita pergi buat permohonan di Jabatan Tenaga Kerja yang akan endorsekan keperluan kita, berapa banyak kita perlukan. Kementerian? Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja. Steven Sim. Steven Sim lah, di bawah Kementerian Semua Manusia. Okey. Kemudian tapi dia tak lulus, dia recommend. Dia ada OSC, One Stop Center, yang dianggotai oleh APS, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Semua Manusia. Okey. Lepas tu lulus oleh Kementerian Dalam Negeri lah. Lulus oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau you dapat kota, ini saya bagi contoh macam mana dapat keuntungan. Okay. Bila kita dapat kota, kata 100 orang, kita kena bayar levy 185,000. Tapi memang kita tak ada pekerjaan, menyediakan pekerjaan kepada pekerja ini. Kemudian disebabkan mereka tidak ada pekerjaan di negara asal, dia akan bayar sekitar lebih kurang 22,400 kepada agensi mereka untuk mereka mendapatkan pekerjaan di Malaysia, di mana mereka telah ditipu oleh kerajaan Malaysia kerana kerajaan Malaysia luluskan kepada bogus employers dan company sini. Jadi bila mereka bayar dalam masa sebulan kelulusan kota itu, syarikat bogus employer ini atau rent seekers ini kena bayar levy dalam masa tempoh 1 bulan. Dalam masa 1 bulan ini, bila disahkan oleh attested by dia punya perwakilan negara di Malaysia, mana High Commission atau kedutaan, dia orang akan bagi duit, beli dipanggil dia beli bank draft untuk 185,000 itu
untuk dibayar kepada immigration bayar levy. Dalam masa yang sama dia dapat mobilizing fee, tapi tak dapat sepenuhnya. Macam contoh kalau dia mobilizing fee plus dia bagi lagi 4,000. Jadi dia akan dapat 4,000 balance tu kemudian. Jadi bila setiap orang masuk tu dia akan dapat 4,000 lagi. Jadi selepas tu mereka abaikan pekerja ini, dan penguatkuasa dengan easy way out, dia akan tangkap pekerja ini di bawah Akta Immigration baru sampai 40 hari. Patut pekerja majikan bogus employer ni endorsekan dia punya permit. Dia tak endorse, dia pula yang kena. Kan nanya orang tu. Ya, jadi maknanya immigration cari orang pekerja asing untuk tangkap, atau untuk denda, atau untuk collect duit. Tapi syarikat yang terlibat tu, dia bebas. Bebas. Dia penjenayah yang terbesar sekali. Jadi ini korupsi kan? Bukan korupsi ke? Korupsi lah. Jadi kalau balik pada cerita saya ni, jadi saya dah dapat 100 kota ni, 100 orang. Jual kat orang aja. Saya nak jual kat siapa? Jual kat orang yang perlukan. Okay. Jadi kita dah dapat komisen daripada tu, lebih kurang satu orang tu kita boleh dapat komisen 5,000. Kita jual pihak ketiga, kita dapat lagi komisen daripada orang yang guna pakai lagi. Dan kemudian setiap tahun pula kita renewkan permit dia, kita dapat keuntungan haram lagi. Ini satu perniagaan yang saya minat ni. Tapi mungkinlah mungkin dibagi ke orang-orang tertentu je kot. Kalau kita lihat semua ni di belakang penjenayah ini adalah penjenayah dia orang asing. Contoh kalau syarikat tu ada orang asing. Tiap-tiap syarikat yang buat masuk ada orang belakang dia orang asing. Jadi kita ni sebagai apa ni, dia panggil image maker je, kita orang tempatan. I see. Tapi orang tempatan yang betul-betul memerlukan pekerja asing, yang saya nak faham ni macam ni tu Aziz, saya memerlukan katalah orang pembantu rumah. Sekarang ni saya dengar domestic worker pun kena bayar 20,000 lah, macam-macam. Lebih pada 20,000. Berapa orang yang layak? Ya, kerajaan sepatutnya tolong lah, sebab pekerja domestik ni, pekerja rumah ni, orang kita sendiri tak nak kerja. Susah nak kerja. Dia begini, sebenarnya kos tu tak tinggi. Kalau dengan teknologi, digital teknologi ni hari, tidak perlu sampai 20,000. Jadi pasal apa jadi macam tu? Dia pasal pelantikan agensi pekerjaan ini lebih kepada saya boleh panggil dalam bahasa saya alat pinjam tangan untuk menghalalkan cara untuk mendapatkan wang haram itu. Jadi kita gunakan pihak ketiga untuk halalkan cara. Jadi bila kita lantik dia akan guna berbagai bentuk birokrasi untuk sekatan untuk kita dapat pembantu rumah. Jadi dengan sekatan-sekatan birokrasi itu meningkatkan kos. Itulah saya sebagai contoh, kita kata kita ada kenalan, kata di India ke Sri Lanka atau Indonesia, di mana kita mengenali, kalau kita keluar negara kita berjumpa dan kita tahu ada orang yang kurang bernasib baik ini untuk menjadi pembantu rumah. Kita bawa masuk. Patut kita buat masuk, kita boleh minta kepada kerajaan, kita kelayakan kita untuk menggaji mereka. Tetapi kita tak dibenarkan, kita mesti melalui pihak ketiga. Itu pihak ketiga ni yang collect duit untuk orang-orang tertentu ni. Jadi bila kita nak selesai masalah ni agaknya? Ini perkara ni boleh selesai kalau kita kata ini hari pun SPRM katakan dia guna AI teknologi to the best possible effort to combat corruption. SPRM kata? SPRM kata baru-baru ni kan ada Tan Sri Azam Baki menyatakan dia akan guna sebaik mungkin AI itu kan, teknologi. Tetapi with the current digital technology, you boleh tangkap perasuah, you boleh tangkap penyalahguna kuasa, you boleh tangkap mereka-mereka pengubahan wang haram ni, jenayah yang jual orang ini, you boleh tangkap. Mereka macam saya, kalau dibagi peluang, saya bagi contoh 120 masyarakat itu yang saya ada dalam data saya. Tapi kalau dalam data kerajaan ini, saya ingat beribu syarikat itu, saya boleh establishkan mereka penjenayah dan dalam
perniagaan ini. Kalau mereka bawa pekerja, saya boleh garanti dia melakukan jenayah pengubahan wang haram. Because teknologi today tak boleh tipu. Jadi janji Azam Baki itu macam mana? Baru-baru ni itu yang dicakapkan, mengatakan dia akan mereka tapi akan berlaku ke? Tak pasti. Tapi itu yang dimaklumkan dalam apa dipanggil ulang tahun SPRM baru-baru ni. Ada Tazir Azam Baki menyatakan dia akan gunakan AI untuk combat corruption. Tapi MACC sendiri tak ada corruption ke? I doubt, because saya dimaklumkan. Ini saya nak berani cakap, saya dalam podcast ini saya minta SPRM cari saya. Kerana saya pernah bertanya kepada SPRM kenapa aduan-aduan saya ada basic fundamental evidence, ada rasuah dalam penggalian pekerja asing, pengajian pekerja asing, tetapi tiada ambil tindakan, dan pengubahan haram. Kenapa tidak ambil tindakan? Saya dimaklumkan jawatan kuasa siasatan SPRM menyatakan bahawa salah guna kuasa elemen rasuah yang tak wajar disiasat. Di mana sampai ini hari saya tak boleh digest. Oh. Dan bila saya bertanya, dan saya dah 10 tahun saya hantar email minta pencerahan, sampai ini hari saya belum dapat. Tapi pada pandangan saya, ini saya sebagai orang yang beragama Islam, saya merasakan bahawa penguasa dan penguasa ini macam tali barut iblis setan. Bukan saya nak cakap kenapa. Contoh, tak terkecuali juga mereka di Jabatan Peguam Negara. Okey, anak baru lepasan sekolah ditawarkan pekerjaan kilang di Malaysia. Dia bawa masuk oleh syarikat yang tidak layak, dijual kepada pihak ketiga, dan mereka tidak dibayar gaji 10 bulan. Dia komplain dia pula kena tangkap salah guna permit. Kan mana betul ni? Kenapa orang yang bawa masuk itu, yang bawa dia jual, dia tak kena? Dia pula kena 4 bulan penjara. Dan mereka dapat microkredit daripada negara dia orang untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Kan penganiayaan itu. Ya. Saya rasalah penglibatan money laundering ni ataupun pengubahan wang haram, human trafficking ini, dan interrelated. Semua ni berjaya ataupun susah nak diatasi kerana penglibatan institusi kerajaan. Itu yang masalah. Ini saya nak balik kepada immigration sekejap ni. Saya baca juga baru ni SPRM tumpukan kepada counter setting. Cerita sikit apa dia counter setting? Counter setting ini bukan yang bawa masuk turis saja. Yang dia panggil turis, dia masquerading sebagai turis. Bukan dia masquerading sebagai turis, memang mereka tahu bahawa orang ni bukan turis. Oh, dia tahu bukan turis. Bukan turis. Okey. 2. Dan itu satu bab yang kecil pada pandangan saya. Tapi yang lebih besar, di mana syarikat-syarikat bogus employer ni counter setting pun ada. Ada juga. Ada juga. Cerita sikit. Contoh, saya bogus employer, bona fide employer, employer yang tulen, dia hanya perlukan 50 orang. Tetapi disebabkan ada kiri kanan telinga dia, dia minta 150. Dan mereka jual 100, jual kepada pihak ketiga 100 orang, dia pakai 50 saja. Jadi dia tidak mahu tanggungjawab, dia dah jual, dia tak mahu tanggungjawab. Jadi bila nak masuk 100 orang tu, there's another counter setting juga. Because kelayakan seseorang itu untuk bawa dia di mesti ada very strict untuk bawa masuk pekerja asing ini. Dia ada majikan, dia ada PEP, ada pekerja majikan, wakil syarikat semua, atau pengarah syarikat sini jemput dan buat clearance immigration. Tetapi kalau ada counter tertentu boleh lepas. Tak perlu. Okey. Nampak ni rasuah yang naik ke atas ni, kepada peringkat tertinggi ni. Dia pada pandangan saya, is a well-designed organised crime. Well-organised design crime. Well-designed organised crime. Well-designed organised crime. By the state. By the state.
Ini. Because dia bukan sikit. Yang kena jadi mangsa ni bukan sikit. Okey, Des. Saya panggil Zehra, Des. Berapa duit yang kita cakap ni? This organised crime yang kita sebut-sebut. Tak kira lah pekerja domestik ke, pekerja kilang ke, pekerja asing ke, pekerja student visa ke. Ada semua. Campur-campur semua tu. What is the value you I think? think it's about 30 billion is easy. $30 billion. Yes, this industry involved. Dia bukan lagi satu perniagaan, dia satu industri. Satu industri. Yeah. Industri haram. Itu yang saya hairan. Seperti you kata tadi lah, benda yang senang dibuat susah tu saya tak faham tu. Yeah. Kecuali as you said lah, because terlalu banyak duit untuk disabun. Misalnya saya difahamkan di Malaysia ni, kalau kita cakap pasal pekerja rumah lah, kita cakap rumah, basuh kain, jaga anak sikit, masak sikit-sikit. Kerana orang Malaysia ni banyak yang masih muda, mereka perlu kerja, jadi anak nak tinggal kat siapa? Jadi kita perlukan domestic aid. Apa pasal kita bayar sampai 20,000 ni? Tak boleh ke 3,000, 4,000 selesai benda ni? Boleh. Cuma kalau kita putuskan rangkaian undesired bureaucratic procedures ini, kita boleh lepas. Okey. This undesired bureaucracy yang tidak wajar. Sengaja burokrasi yang tidak wajar. Ya. Sengaja dicipta untuk menghalalkan cara. Untuk menghalalkan. Itulah I really don't understand apa pasal yang kita ni buat satu industri. Buat satu industri. Itu tak masuk lagi. Immigration collect itu satu hal. Polis tepi jalan collect. Kemana bila dia bagi peluang dan ruang, benda perkara ini boleh dibenteras dan dikombat dan mengurangnya. Kerana kalau kita kurangkan ruang dan peluang, automatik kita berbalik kepada cara kita nak kurangkan tu atau mengatasinya. Salah satu cara yang Aziz pernah bercakap pada saya mengenai EPF. Cerita sikit pada orang ramai. Dia begini. Bila saya merasakan bahawa yang amat berhormat PMX ni very brilliant. Brilliant. Tapi bila saya sampai ke ujung, saya melihat he lost his brilliance. Okey, cerita sikit. Contoh, because bila kita tahu bahawa law and economy are in tandem. Jadi dia akan menyekat segala macam kalau satu dasar yang kita buat itu. Contoh, pada pemahaman kita, EPF, dia pemahaman kita secara lazimnya, contribution atau caruman untuk EPF setiap pekerja antara pekerja dan majikan 11 and 9% is total berjumlah 20%. Jadi pada Februari 2024 gaji minimum telah dinaikkan kepada 1,700 dan juga EPF diwajibkan untuk 20%. 20%. Nah, 11% employer, 9% employee. Secara lazimnya. Jadi bila dia bercakap tentang pekerja asing untuk bayar caruman itu, kita berpendapat bahawa kerajaan Malaysia akan membuat caruman juga 20% kepada pekerja asing. Yes. Ya. Tetapi lidah-lidah kapitalis, tekanan lah. Tekanan mempamerkan dengan bahasa-bahasa patriotik untuk menghalang perkara ini. Contoh, kalau seseorang itu contribution dia 340, okey. Bila kita cakap 340, seorang pekerja asing yang kita menipu sebagai bogus employer dan perasuah-perasuah yang bagikan kota itu akan mendapat keuntungan 5,000 satu orang. Okey. Bila kita kena bayar, kita obligated, terikat dengan undang-undang EPF di mana kita kena bayar 20%, mana 340 sebulan. Jadi dalam 14 bulan untung yang 5,000 tu habis. Jadi adakah kita nak buat perniagaan itu lagi? Tidak mungkin kita. Jadi perasuah-perasuah yang bagi kota pun tak mungkin. Tak berapa, kurang minat lah. Dan tak ada orang nak ambil kan. Jadi dalam masa yang sama juga, bila kita melihat di mana sekarang ini dianggarkan sekitar 2.14 juta pekerja asing
di Malaysia yang terdaftar. Ya, daftar. Yang sah lah, tapi yang tidak sah lebih kurang 5 juta lebih. Jadi total about 7.3 million. Okay, tak apa. Bila 2.14 million untuk contribution 20%, 340 dikalikan 2.14 million, kita ada cash flow, EPF ada cash flow 700 juta, hampir 700 juta. Jadi macam-macam kita boleh lakukan dengan 700 juta untuk sejahterakan negara. Satu. Dan dalam masa yang sama, jenayah yang terancang ini akan kurang. Pasal tak ada insentif lah. Tak ada insentif, semua kurang. Jadi bila maksudnya keputusan Anwar yang you kata brilian itu ialah mengenakan wajib mandatory sumbangan EPF 12% and 11 and 9. 11 tax. Itu secara lazim. Secara lazim kepada warga tempatan sebelumnya. Tetapi bila dia kurang sampai 2%, saya rasa he lost his brilliance. Sekarang ni 2% saja. 2%. Jadi saya rasa he lost his brilliance because dia boleh combat dengan satu dasar itu, dia boleh mensejahterakan negara, dia boleh combat rasuah, macam-macam organised crime dia boleh. Tapi jadi kita kalau begitu saya harap PMX kembalilah kepada brilian dia. Kembali pada brilian dia. Kenakanlah sumbangan mandatory EPF 20% employer-employee supaya kuranglah orang buat masuk bogus company, supaya kita betul-betul bila kita kena bayar EPF ni, sudah tentu kita cari orang betul-betul kerja lah. Kerja. Lagi kalau bila ada EPF, dia ada social security indirectly. Jadi dia pun tak buat jenayah. Kesetiaan dia, social problem akan berkurang secara tidak langsung. Tapi bila Anwar PMX ni, yang amat berhormat PMX lost his billion, I am very sad. Saya rasa dia tukar berapa lama keputusan dia tu? Semasa cadangan itu, pada pandangan kita bagus. Tetapi bila implementasinya itu kurang. Jadi kita merasakan itu yang hilang dia punya brilliant. Anwar ni kadang-kadang penakut je. Mungkin dia duduk di atas kursi yang berduri, kita pun tak tahu. Kursi berduri lah, tapi kursi berduri pun PM punya kursi. Saya tak duduk atas kursi berduri. Dia dasar yang bagus tu kena buat lah, supaya kita halang. Saya tak nampak cara macam mana kita nak selesai masalah pekerja asing, migrant workers ni. Sebabnya it's too big amount, duit yang besar. Kalau kita buat balik, can be done. Kemarin kita pernah menerima pelarian tsunami, kita pernah menerima. Jadi bila kita balik kepada hak asasi manusia, dan kita kena bercakap pada diri kita, walaupun mereka itu bukan seagama kan, dia saudara kita, sesama manusia. Dan macam Datuk ni saudara saya, sesama agama, dia sama aja. Jadi kita tidak boleh menganiaya mereka. Sepatutnya. Jadi yalah, seperti you katalah, industri ni besar, 30 bilion ini industri. Jadi kalau nak harapkan MACC selesai, saya rasa tak selesai. Dia boleh kalau kita buat satu dasar. Lepas tu kita ada think tank group, kita pun ada pakar security, pakar ekonomi. When we talk law and economy are in tandem, we can refine and stop the punya loopholes itu. Boleh. Tapi saya nak balik kepada ni lah. Saya rasa banyak juga penyalahgunaan kuasa ada berkaitan dengan politik, political funding pada saya lah. Sebabnya daripada dulu lagi kita dengar cerita-cerita duit ni, ATM menggunakan pekerja asing ni, ATM untuk politik. Setiap kali nak ada pilihan raya, kalau tidak buat pemutihan, dia buat pengambilan. Dua cara. Tapi samalah, dia collect duit. Dia kalau dia ambil pengambilan daripada luar, dia ambil tambah kita panggil itu directly, kita boleh termkan sebagai labor trafficking. Tapi kalau kita ambil yang di dalam negara yang kita kata pemutihan itu, kita boleh istilahkan dia
Re-trafficking program. Re-trafficking. Jadi balik ya. Jadi kalaulah punca utama ialah political fund. Mengapa kerajaan tidak cari cara lain? This political funding ni. Ya? Jadi kalau supaya menteri dalam negeri dan tidaklah selalu menggunakan kuasa mereka nak masuk keluar bekerja ni. Jadi political fund itu maksud saya mestilah ada cara lain, cukai ke masa cara-cara insentif tertentu untuk membolehkan orang ramai derma kepada parti. Supaya dengan derma sikit-sikit tu bolehlah menjadi modal untuk kempen. Lagipun undang-undang kita begitu terhad, nak guna pilihan raya parlimen pun tak lebih daripada 200,000 misalnya. Jadi kalau kita politik begitu, taklah banyak sangat perlu. Jadi sepatutnya kerajaan selesai isu of political funding, barulah tidak ada alasan diberi untuk trafficking. Mencuri ni. Itulah saya pun rasa. Tapi kadang-kadang kita ni sibuk kadang-kadang benda yang tak penting pada saya. Benda yang penting yang kita tak selesai. Ini industri ni huge. Bukan melibatkan manusia tak naya. Dia melibatkan kadang boleh mengakibatkan mereka mati sesat dan murtad. Yes. Jadi bila kita bercakap tentang perkara ini, sebagai Yang Amat Berhormat PMX yang mentadbir negara ini, dia juga bertanggungjawab. Kerana penguatkuasa ini kalau kita melihat lebih kepada kita boleh dipanggilkan mereka ini penyambung tangan dan lidah kepada iblis dan syaitan laknatullah. Dia tak peduli, dia ambil easy out, kenakan orang ni. Padahal orang yang bawa masuk itu tak pernah kena apa-apa pun. Ya. Orang yang bawa masuk syarikat-syarikat yang buat kota permohonan yang bogus ini, tak ada siasat. Ya, disiasat ialah budak-budak ni, budak-budak Bangla ni. Anaya ni. Yes. Inilah sepatutnya. Saya ada buat ke Johor. Saya tengok, saya kesian, saya bantu. Salah seorang dia slit dia punya throat. Dia kata tak boleh terima. Pasal apa? Dia sampai sini tak ada kerja, dia nak kena bayar hutang di kampung 22,400. Ya. Daripada Bangladesh. Dia berhutang. Ya. Dia dah gadai rumah dia 10,000. Ya. Dia berhutang lagi 14,000. Jadi dia slit dia punya throat. Kita paksa bogus employer dia hantar dia balik. Dalam masa 4 hari dia meninggal di Bangladesh. Saya rasa saya terpanggil untuk bercakap perkara ini, di mana sebagai pemimpin yang beragama Islam, mereka bertanggungjawab. Ya. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Tapi dan saya dengar agak banyak cerita-cerita macam ni lah. Orang yang bunuh diri, orang yang bunuh anak, sebab tak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan disebabkan dasar kerajaan. Jadi seolah-olah kita tak pedulilah asalkan kalau kita tak peduli pun apa yang keuntungan kita? Ya, tadilah duit haram aja lah kita dapat. Kalau kita nak katakan sebagai manusia kita tak ada. Rakyat tak ada untung. Ya. Inilah maksud saya tadi, saya haraplah kita punya syarikat-syarikat pekerja-pekerja yang menggunakan kota-kota ni lebih bertanggungjawab lah. Minta pekerja betul, janganlah benarkan. Kalau nak 10 minta 10, kalau nak 20 minta 20. Bukan minta 10 ambil 1,000. Ya, lepas tu jual pula. Lepas tu dan orang yang lulus pun tahu. Inilah penyalahgunaan kuasa yang you kata tidak boleh disiasat tu. Bila kita tanya SPM kata salah guna kuasa elemen rasuah yang tak wajar disiasat. Bila kita report polis kata cheating, fraud and falsifying argument, menipu, memalsukan dokumen, non-fraud bukan kesalahan jenayah yang lazim ditangkap. Bila kita tanya peguam negara, kenapa orang ini ada permit, ada apa semua didakwa? Dia kata hak dia untuk mendakwa. Atas dasar apa dia mendakwa? Orang tak bersalah. Contoh, saya bagi contoh, satu pekerja domestik saya bantu ya. Dia 11 tahun tak digaji. Kerja 5 pagi hingga 12 malam setiap hari. Tiada hari cuti selama 11 tahun.
Jadi ada pekerja domestik jiran kepada dia, bantu dia melaporkan pada saya dapat rescue. Bila dapat rescue, pada ketika dia rescue, permit dia masih berlaku selama 8 bulan. Jadi kita buat aduan untuk dia buat tuntutan gaji yang tidak bayar selama 11 tahun. Pihak polis dan peguam negara, pendakwa raya mengarahkan menghantar mangsa ini ke kem tahanan imigresen untuk diusir. 11 tahun tak dapat gaji, permit yang sah ada. Kalau dia tak ada permit, mungkin kita kata terkilap, tapi ada permit yang sah. Kena hantar ke kem tahanan imigresen untuk diusir. Bila kita hantar representasi kepada peguam negara, dia kata representasi ditolak. Kita kata kenapa representasi ditolak? Pada ini hari berapa ramai yang telah orang-orang politik yang telah diperintahkan untuk membela diri, bermaksud ada prima facie kes itu boleh dibatalkan. Kenapa manusia ini yang tak anaya ini terpaksa diusir balik untuk tidak mendapat hak dia? Ini satu persoalan. Jadi saya tak merasakan penguat kuasa saja. Ini tak terkuali mereka di Jabatan Penguasa. Saya boleh sebut pegawai-pegawai SPRM, pegawai polis dan pendakwa raya yang saya telah berinteraksi yang gagal melaksanakan amanah seperti badan statutari yang mereka amanahkan. Inilah penyakit kita di Malaysia ni. Pasal kita ada sifat, kalau kita bercakap dalam sebagai seorang Islam, dia ada sifat asobiah. Maknanya bukan darah daging kita, bukan bangsa kita, kita boleh tanya. Saya nampaklah itu fenomena ini berleluasa. Sebab tu kadang-kadang saya tengok banyak kena tahan, banyak setiap kali ada proses pemutihan, tangkap sana, tangkap sini. Dan saya rasa lepas tu. Dia begini kalau saya dibagi peluang juga buat social audit ataupun audit yang dibuat operasi oleh penguat kuasa live and openly, secara terbuka dan langsung, saya boleh garanti dia tangkap 800 orang. Yang akan didakwa hanya 20 orang. Yang lain tu mengikut pengalaman pekerja-pekerja asing ini yang dah balik, dan baru ni ada keluar video juga. Dia kata walaupun dia ada permit, dia akan tahan 21 hari untuk dia ambil duit. Kalau tak ada permit pun boleh kalau bagi duit. Kalau yang ada permit 3,000, yang tak ada permit sampai 5,000, 6,000. Jadi kalau dia kata siasat 800 orang yang dakwa, yang lain tu semua. Jadi ini ruang dan peluang. Buat duit lah. Tapi kalau kita buat secara live dan kita buat secara digital, teknologi untuk siasat, tak dalam 10 minit kita tahu siapa ni. Tapi cakap banyak Malaysia ni. Tapi dia tak berani buat. Pasal masih kita bergantung pada politik. Mungkin kita tak tahu ini saya tak tahu mungkin all side of political divide bergantung pada political funding secara haram, kita tak tahu. Dan saya rasa banyak juga untuk berduit sendirilah, untuk kayakan diri sendiri. Sebab itu kita baca kadang-kadang lah pegawai imigresen biasa pun ada kedai emas, ada harta berbilion-bilion, pegawai polis ada cash begitu banyak, pegawai. Jadi sebab itu masalah ini telah meresap seluas-luasnya. Tapi boleh kita combat kalau kita betul-betul gunakan teknologi dan kita pantau secara teknologi. Tak perlu letak kamera dalam badan, tak perlu. Dia ada benda teknik yang boleh kita ni. Memang. Jadi kalau kata ada operasi, tiba-tiba kita datang sebagai, kita panggil monitoring group tu kan. Kita panggil berapa you audit, ini hari berapa you tangkap, berapa you lepas, berapa you siasat. Kita tengok papers dia. Dah. Dan whole group kalau ada benda yang tak kena, kita boleh. Tapi siapa yang nak buat perubahan ni, siapa yang nak buat arahan ni? Kita the public, NGO and also some interest party should be have that what we so call the oversight mechanism. Yalah, oversight pun kalau kita tak ada kuasa, oversight ni dia orang yang ada kuasa. Tapi dia wajib tubuhkan. Yalah, maksudnya
kita kalau betul-betul lah Madani ni nak hapuskan rasuah lah, saya percaya mereka boleh buat semua ni. MACC sendiri pun dia kena ada oversight dia kena ada cara dia. Tapi tak nampak lah. Yang saya nampak, kita ada 7 juta pekerja asing, migran sekarang ni. 2-3 tahun lagi saya rasa 10 juta. Dan keadaan tak terkawal. Tapi kalau kita cakap baik, saya boleh cakap lah, negara ni bukan Malaysia Madani. Kalau kita interpretasikan, negara Gohid Rostan zaman 3 Abdul. So jadi kerajaan kita ni kerajaan Gohid Gostan. Okey, macam mana? Jelas ke? Macam kita boleh tengok cerita 3 Abdul itu. Di mana jual orang lebih untung daripada jual unta. Jual orang lebih untung. Memanglah kita dah akui, this is a big industry. Cuma kita harap kerajaan ataupun pemimpin yang bertanggungjawab fikir jangka masa lama kemudian ni kesan kepada negara kita. Kesan kepada negara kita. Jadi contoh saya bagi tahu contohlah. Pada ketika ini kita mendapati undocumented children di mana 200,000. Undocumented children 200,000. Jadi apa kita nak buat dengan manusia ini? Kita education tak boleh bagi, apa tak boleh bagi. Dia akan berkembang sebagai masalah sosial di masa akan datang. Yes. Kita kena bagi. Jadi at the minimum kita kena bagi dia education. Kita capitalize dia duduk sini, kita bagi dia pekerjaan. Kita capitalize talent dia. Tapi ini tidak. Kita matikan dia. Kita ambil orang pekerja asing pula daripada luar. Lepas tu, bola sepak pun kita ambil orang luar je. Kalau kita bagi kepada budak-budak ni pun main bola untuk Malaysia kan lebih baik. Ya. Dia sport industry pun I think banyak yang corrupt dia. Ya. Tapi this workers ni, this process of undocumented or illegal workers ni, adakah Aziz nampak usaha-usaha kerajaan untuk menyelesaikannya? Dia tak ada usaha. Bila kita propose pengalaman saya dengan mereka-mereka ni yang policy makers, baik sekali the highest level in MACC, highest level in PDRM, the highest level human resource, highest level Kementerian Dalam Negeri dan juga highest level, saya tidak nampak mereka ini has the will. You are not convinced lah. Not convinced the will to protect the interests of the nation in terms of economy and security. No. I think so. I sendiri saya taklah banyak pengalaman macam Aziz, tapi saya nampak juga setiap tahun peningkatan jenayah, peningkatan pekerja asing, peningkatan migran, pelajar yang datang daripada luar yang tak belajar, yang tak belajar apa-apa pun. Pusat bahasa ambil tipu. Pusat bahasa dia ambil 6 bulan visa untuk orang tu sebagai pusat bahasa untuk belajar. Lepas tu tak endorse, dia ambil 20,000 nyanyi budak tu. Bila berjalan-jalan kena tangkap. Ada. Ada. Jadi sedikit ini, kita dah lah ada sedikit dadah. Dah lah kita ada sedikit smuggling, rokok ke, barang-barang haram. Sekarang ni manusia pun kita sebenarnya sedikit. Macam ini bukan nak selesai masalah ni, meningkatkan lagi buntu kita. Dia kalau kita tak selesaikan daripada asas benda ini, dia akan berkembang dengan boleh dikatakan dia mengancam keselamatan dan ekonomi negara. Yes. Tapi sampai ini hari kita bercakap, dia cuba mengelak dengan bahasa-bahasa teknikal dan taktikal mereka untuk jauhkan diri mereka dengan tanggungjawab ini. Betul lah, saya nampak itu. Saya nampak pun jawapannya buat komiti. Komiti kalau masalah tak selesai, kita adakan joint committee, Menteri Dalam Negeri ke, Sumber Manusia ke, apa-apa kementerian lah, apa-apalah, joint committee. Lepas tu habislah. Dia join itu kadang-kadang kalau kita katakan kita letak batang pisang sebagai komiti pun pasal benda itu tak berfungsi.
Letak batang pisang pun bagi allowance kepada batang pisang. Ya. Okey. So, okey lah Des. Kita dah sembang sedikit sebanyak. Mungkin bulan depan ke apa, InsyaAllah lah. kita akan cari kupasan daripada aspek-aspek lain berkaitan dengan perniagaan industri besar ni. Saya bimbang. Pada saya akan bimbang kepada macam kita Datuk dengan saya, badan pun dah bau kubur. Kita dah tua dah. Badan pun dah bau kubur. Jadi kita tidak ada gerugi untuk menyelamatkan bangsa kita akan datang. Kita kena melakukan sesuatu untuk cucu kita. Kita. Dan negara kita ni nampaknya lemas. Dalam arti kata tidak ada usaha bersungguh-sungguh untuk mengatasi isu-isu yang kita timbulkan tadi. Jadi sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sama tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jumpa lagi.